Assalamualaikum Gomo Disco. Mana-mana yang belum subscribe dulu, tekan butang subscribe, tekan lonceng notification, like, komen dan share. Semoga murah rezeki semuanya geng. Jom kita nak buat video Yamaha Sport. Okay geng, ini dia sebiji Yamaha Sport. Yamaha Sport kesayangan aku. Warna hijau, hijau lumut. Spek dia, engine aku tak pernah ingat lah. Aku rasa blok dia 025 ataupun 050. Dia punya carburetor 125Z. Ni. Boleh jengah-jengah sikit lah. Carburetor 125Z. Coil plug Umar Racing. Exhaust yang ni, exhaust semua standard. Dia punya silencer saja racing. Enjin bawah semua standard, tapi performance dia alhamdulillah okey lah setakat ni. Aku bawa motor ni pun dah sampai ke Kukup, sampai ke ujung benua Asia dah sampai. Macam gitulah condition dia. Seat color kelabu ni. Ni aku tak basuh lagi ni, dah lama parking tak basuh. Ini dah, aku rasa aku ada beli baru hari tu, tak sempat pasang. Nanti aku cari balik. Geng, motor ni macam ni dah luaran dia. Ini abuk nampak. Berabuk geng. Lama aku parking. Ni nanti aku basuh cantik-cantik sebelum korang tengok. Siapa yang berminat boleh roja aku, boleh cuba try test dulu. Ini yang kurang dia aku rasa, dia punya auto je kurang sikit. Tapi boleh lagi. Macam gitu. Exhaust ni dulu aku beli original baru tau. Original baru. Tapi masa tu time restore aku tak ingat tahun bila. Tak ingat tahun bila. Tapi macam inilah condition dia. Aku tak ada operate apa. Cuma silencer saja. Pakai silencer racing, letak fiber lah. Lampu belakang aku buat albino. Dapat box sekali, aku bagi box sekali. Side mirror macam ni. Set mirror Yamaha. Yang ini pun apa tu? Ada saya Yamaha tapi dah bodol sikit lah. Rem alloy Racing Boy warna gold. Engine semua dah sedap rasa. Dulu aku bawa, aku pernah test GPS. Badan aku berat nak dekat 150 kilo. Motor ni GPS aku tegak boleh pergi 111. Itu yang paling aku pernah test lah. Lepas tu aku dah tak ada test lagi lah. Tu badan tegak tak ada tunduk untuk motor ni lah. Itu performance yang sebelum ni. Sekarang aku tak tahu lah. Masa tu tengah sedap. Ini cuma dia punya auto je molor sikit. Tapi bila dah bawa dah lajak tu okey je. Gear lembut. Nak masuk gear, nak free gear semua lembut. Inilah korang nampak depan ni dalam video ni. Ini aku nak tolak. Aku buka harga 2,300. Korang boleh nego lah sampai jadi. Agak bajet korang berapa. Kalau bajet tak ada segitu, korang boleh bincang dengan aku. Bajet korang berapa. Aku cuma letak harga 2,300. Kita boleh bincang-bincang harga. Apa tu, tawar-menawar amalan mulia. Mari kita tawar-menawar motor ni. Aku buka harga 2,300. Nama motor ni nama aku sendiri. Okey, untuk hidupkan Rotek tak ada masalah. Rotek dia last bulan Julai 2024. Jadi sekarang belum 3 tahun lagi. Boleh terus beli insurans dan hidupkan Rotek terus. Tak payah pergi inspection. Ni motor ni. Buka harga 2,300, boleh nego. Jangan cakap mahal ke apa, kita nego dulu.
kena harga, kena bincang baik-baik punya, aku bagi harga special untuk korang. Yang penting korang datang cuba try test motor ni dulu, kasih puas hati. Apa yang tak ngam, kita bincang-bincang harga. Carburetor 125Z original. Blok aku tak ingat size apa. Mungkin lah 050 lah, mungkin lah. Ataupun tak ingat lah. Tapi head dah buat sekali. Coil plug Umar Racing. CDI pun standard, tak ada ubah apa-apa. Tapi sesedap rasa lah. Setakat badan aku macam ni, nak layan-layan dengan EX5 jauh tertinggal lah. Okay, minat, aku ada letak nombor telefon dekat description ni. Korang boleh contact aku terus. Aku area Air Hitam, Batu Pahat, Johor. Ini dia motor Yamaha Sport tahun 89 tak silap aku, JBW ni. Ini keadaan dia sedap mata mandang lah. Tapi boleh lah. Tak adalah macam full restore. Pasal sebelum ni aku dah restore, tapi dah bawa. Dah bawa pergi ride lah apa benda semua. Parking lama, tak basuh lagi. Inilah penampakan dia. Ok geng, dapat sekali box. Sekali lah ni, apa yang korang nampak ni, aku bagi sekali. Aku buka harga 2,300. Boleh nego-nego sampai jadi. Kita bincang-bincang harga, datang cuba try test. Ok, terima. Ok geng, motor ni kalau lama sangat parking, dia nak hidup susah sikit lah. Nak kena 4-5 kali tendang. Kalau dia dah selalu bawa, biasa sekali tendang je dah hidup. Inilah bunyi dia. Timing seketul-seketul, tak jatuh Itu dia geng, bunyi dia. Jadi kepada yang berminat boleh roja aku. Kepada siapa yang belum subscribe YouTube Gomok Disco, boleh subscribe. Tekan lonceng notification, like, komen dan share. Ok, terima kasih. Assalamualaikum.